Okay, macam mana nak tahu PCOS? Sebab kan, ramai tu datang klinik saya. Asyik cakap yang dia PCOS. Tapi bila saya check and tanya secara thorough ataupun detail, yang dia bukan PCOS pun. So, selalunya kami akan menggunakan Rotterdam Criteria. Kriteria ni bukannya kami yang cipta lah. Dia adalah satu standardized kriteria yang telah ditetapkan oleh RCOG ataupun badan yang ni lah, berkaitan dengan ONG ni ataupun Obstetrics and Gynecology. So, dia perlu ada 2 daripada 3 kriteria. So, apakah itu 3 kriteria tu? Yang pertama yang berkaitan dengan period. Period tidak teratur. Okay, itu nombor 1. Period terganggu. Nombor 2, berkaitan dengan androgen ataupun hormon berkaitan dengan lelaki. Sama ada secara chemical ataupun symptoms. Symptom ataupun sign and symptom. Sign ni maksudnya apa yang kita boleh nampak ada bulu banyak dekat kawasan muka ke ataupun badan. Yang sepatutnya dalam kalangan orang perempuan benda tu tak ada. So, yang kedua. Yang ketiga, ada cyst dekat kawasan ovary dalam 12 ke 20 cyst dan saiznya melebihi 10 cm ataupun 10 cc. So, 2 daripada kriteria ni kalau ada baru dikira sebagai PCOS. Sebabnya ramai asyik-asyik datang, okay doktor, saya di PCOS lah doktor, dia pergi klinik lain ke apa kan, jumpa doktor. And then bila kita soal jawab, ambil history taking apa semua, tak ada, bukan PCOS pun. Bukannya apa, kesian kepada pesakit. So, jadi kat sini berguna juga untuk para doktor. Tak semua yang masalah period terus PCOS. And then, yelah, sebab antaranya juga nak kena buat TVS apa semua kan. Let's say kalau dah 2 daripada 3 tu dia dah fulfill kriteria tu, buat apa nak buat TVS. Contoh dia ada masalah period. Nombor 1 dah tick. Dan nombor 2, dia ada clinical ataupun clinical signs of androgenism. Hirsutism. Hirsutism ni maksudnya bulu dekat kawasan muka apa semualah. So kat situ dah fulfill. So no need lah to go for the third one, iaitu cyst ke apa semua kan. And isunya PCOS ni ialah dia macam-macam ada, kacau insulin resistance and then dia akan kacau period. So bila kacau period, untuk orang nak pregnant kacau TTC apa semua tu. So that's why lah penting untuk manage PCOS. Okay, adakah PCOS itu penyakit? Nanti kita kupas sama-sama.